daun sup. Sup ala Thai siap. Sedia untuk dihidangkan. Penuh dia punya bahan. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Hari ini Rozet nak buat sup tulang ala Thai. Okey, jom kita start. Ini tulang Rozet beli. Mari kita tengok. Ini Rozet beli tulang lembu fresh. Kita angkat. Kita akan buat sup tulang ala Thai. Okey, jom kita start. Yang syoknya, bahagian Rozet dapat ni, dia ada isi, ada lemak-lemak sikit. Lepas tu, tulang. Memang best part lah. Kita nak buat yang special, yang sedap. Tak sabar Rozet. Kita potong dulu. Susah Okey, ngam. Kita basuh bersih. Sedap bahagian ni. Nanti manis daripada tulang ni keluar. Kena pula pedas, masam daripada sup tu. Kecuali dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mula-mula sekali Rozet nak rebus dulu daging. Hidupkan kayu dulu kejap. Okey, cukup. Masukkan daging. Letak dia semua. Air kita letak banyak, senang untuk buat sup dia. Rebus sehingga hampir empuk. Lepas tu kita angkat, baru kita buat sup. Tunggulah dalam sejam setengah macam tu. Meh tengok sahabat. Ni selepas sejam 45 minit. Pakai api besar. Cek dulu. Panas. Dah lembut dah tu. Kita test. Ambil bahagian ni. Dah boleh angkat sahabat. Okey. Sangat panas. Ni kita punya tulang dah settle. Ketepikan dulu. Jom Rozet kenalkan bahan-bahan untuk buat sup tulang ala Thai yang pedas, masam, cukup rasa. Okey, ini bahan kita perlu tumbuk. Ada halia, bawang putih, bawang merah. Lepas tu ada serai, daun limau purut. Ini Rozet letak sup bunjut. Sahabat buka. Okey, pakai semua ni. Tapi sebelum tu basuh dulu. Rempah sup, batang sup, bawang holland, lengkuas, limau nipis, cili padi merah dengan hijau, tomato. Dekat sini pula ada daun sup, daun ketumbar dan special kena pakai ni. Kicap bukit. Dia macam ni dengan kicap sotong. Mula-mula sekali bahan ni kita tumbuk. Ni Rozet pakai bawang merah. Yang kecil tu baru dia manis.
Bila dah macam ni, letak halia. Macam tu. Okey, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah boleh buat sup. Okey. Letak minyak secukupnya untuk nak tumis. Cukup. Masukkan dulu 4 sekawai. Bagi dia naik bau dan kembang. Empat sekawai dah kembang, masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Terus letak akar ketumbar, serai dengan daun limau purut. Bagi naik wangi dulu. Dah wangi dah, masukkan rempah sup. Terus tambah air. Okey. Masak sampai rempah ni dimasak. Okey, sementara tu Rosette nak potong bahan-bahan ni. Ni Rosette pakai pisau langkah suka. Saiz dia panjang. Bawang holland ni potong 4 je. Okey, cukup. Tomato pun potong juga. Okey, lepas tu Rosette akan buang yang bahagian ni bagi comel sikit. Untuk limau nipis ni sahabat kena perah. Kita nak ambil dia punya jus je. Okay. Ni Rosette pakai lengkuas muda. Okay, cukup. Yang cili padi merah hijau ni pun sahabat ketuk separuh. Okey, cukup. Okey, rempah kita ni dah pecah minyak elok dah. Dah cantik, kita boleh letak ni. Yang kita rebus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus letak kuah dia. Pakai semua. Cara Rosette senang. Lepas tumis bahan-bahan, letak daging, letak tulang, letak kuah. Lepas tu semua ni bahan yang kita potong tadi masukkan. Terus kita perasakan dengan kicap bukit, kicap sotong, sup bunjut, garam kasar. Sebatikan. Bagi dia mendidih. Rasa batang sup tu keluar, sup bunjuk keluar. Bagi dia sebati, nampak tu. Ui, kecuali tu. Okey, bagi dia mendidih Ini optional, Rosette letak cube pati ayam. Kalau letak perasa pun boleh. Lepas tu bagilah disebati. Okey, Rosette biarkan dulu. Rosette nak potong daun sup. Okey, dia dah mendidih dah sahabat. Mari kita tengok. Dah cantik dah tu. Last sekali letak ni perahan limau nipis. Daun sup. Alhamdulillah. Sup ala Thai siap. Sedia untuk dihidangkan. Penuh dia punya bahan. Okey, jom kita makan. Sentuhan terakhir Rosette letak lagi daun sup. Jemput makan sahabat. Ni lepas Rosette ambil gambar untuk thumbnail, dia dah tak berapa panas. Jadi sedap lah nak hirup. Beratnya.
tu dia punya kuah. Cukup dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Ni bahagian isi. Semua dah lembut dah. Ini pun sama je. Mudah. Macam nak makan Harus makan dengan tangan dah. Sedapnya. Oh. Masya Allah. Pedas, manis daripada daging tu. Masam-masam. Oh, nikmat sahabat. Ni dia punya dalam dia. Tu. Dia punya lembut dia tu. Sambil hirup kuah. Makan dengan nasi ngam. Memang tak berhenti tadi. Sedap. Dia tak macam sup biasa tau. Sebab kita letak lengkuas, ketumbar. OZM, kau dapat tulang besar-besar ni, makan dengan tangan. Satu tulang ni share 3-4 orang. Ni dia punya sumsum ni. Ini yang dicari ni. Oh, puas hati. Kali ni betul-betul puas hati. Yang suka makan tom yum, pedas, masam, makanan ala Thai tu boleh try. Bahan dia pun tak banyak, letak-letak je. Okey sahabat, alhamdulillah. Nampak tu alhamdulillah, tapi tengok lagi kejap. Last. Puas hati. Kita nak sambung makan dengan adik-adik. Alhamdulillah, sampai saja video Rozet. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang channel Rozet TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi video. Bye-bye.